Anda di sini bukan secara kebetulan. Fikirkan sejenak. Daripada berjuta-juta video yang boleh anda tonton sekarang, daripada semua gangguan yang direka untuk menarik perhatian anda memilih untuk menekan butang main pada video ini. Ini bukan satu klik rawak. Ini adalah satu keputusan. Satu keputusan yang tidak dibuat oleh minda anda yang sentiasa sibuk, tetapi oleh kecerdasan yang lebih mendalam di dalam diri anda. Suara halus yang berbisik di sebalik kebisingan kehidupan seharian anda. Kehadiran anda di sini pada saat ini adalah satu isyarat yang jelas. Isyarat bahawa anda sudah bersedia. Bersedia untuk melepaskan diri daripada keadaan autopilot yang mencengkam majoriti manusia, di mana hari-hari berlalu dalam kabur tanpa niat yang sedar. Diri anda yang lebih tinggi telah membawa anda ke sini kerana ia tahu bahawa satu anjakan sedang berlaku. Satu anjakan yang bukan sahaja mungkin tetapi tidak dapat dielakkan lagi bagi anda. Momen ini, detik ini adalah pintu gerbang. Anda mungkin merasakannya sebagai satu rasa ingin tahu yang mendalam, satu perasaan gelisah atau satu kesedaran yang samar-samar bahawa ada sesuatu yang lebih dalam hidup ini. Teruskan menonton, bukan kerana saya meminta anda, tetapi kerana bahagian yang paling bijak dalam diri anda telah pun membuat pilihan itu. Anda berada di ambang satu pendedahan yang akan mengubah cara anda melihat diri anda dan realiti anda selama-lamanya. Ini adalah panggilan kebangkitan anda dan anda baru sahaja mengangkat telefon. Mari kita fahami apa yang sebenarnya sedang berlaku di dalam diri anda pada saat ini. Ini bukan sekadar teori falsafah. Ini adalah satu proses penentu kuran semula biofizikal. Di peringkat yang tidak dapat dilihat, frekuensi tenaga anda sedang berubah. Fikirkan diri anda sebagai sebuah instrumen muzik. Sepanjang hidup anda mungkin telah bermain pada frekuensi yang tidak selaras, frekuensi yang dipengaruhi oleh kepercayaan terhad, trauma masa lalu dan pengaturcaraan masyarakat. Frekuensi ini mewujudkan realiti yang tidak selaras. Tetapi sekarang, tali-tali instrumen anda sedang ditala semula. Ini berlaku melalui perhatian sedar anda. Dalam fizik kuantum, kesan pemerhati menunjukkan bahawa tindakan pemerhatian itu sendiri mengubah apa yang diperhatikan. Apabila anda membawa kesedaran anda ke saat ini, ke video ini, anda sedang mengarahkan tenaga anda. Anda menjadi pemerhati yang sedar terhadap realiti anda. Dan dengan berbuat demikian, anda mula mempengaruhinya. Tenaga anda mula bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi dan lebih koheren. Ini mungkin terasa halus pada mulanya. Mungkin seperti satu perasaan lapang di dada anda atau satu kejelasan fikiran yang tiba-tiba. Ini adalah bukti fizikal bahawa anjakan itu nyata. Ajaran kuno Vedanta bercakap tentang konsep prana atau daya hidup. Apabila perhatian anda fokus, anda mengarahkan prana ini untuk menyusun semula corak dalaman anda. Anda tidak lagi menjadi mangsa keadaan yang rawak. Sebaliknya, anda sedang melangkah ke peranan anda sebagai arkitek realiti anda, menggunakan alat yang paling berkuasa yang anda miliki, iaitu kesedaran anda yang terfokus. Setiap saat anda kekal hadir di sini, anda menguatkan frekuensi baru ini, menghantar isyarat yang jelas kepada alam semesta tentang realiti yang anda pilih untuk diwujudkan. Sudah tentu, anjakan ini tidak akan berlaku tanpa rintangan. Semasa anda duduk di sini, menyerap maklumat ini, anda mungkin akan merasakan satu konflik dalaman. Satu bahagian diri anda berasa teruja dan selaras, manakala satu bahagian lain mungkin berasa ragu-ragu, tidak selesa, atau bahkan mempunyai keinginan yang kuat untuk menutup video ini dan kembali kepada gangguan yang biasa. Fahami bahawa ini adalah perkara yang boleh dijangka. Ini adalah pertembungan antara dua identiti.
Identiti masa depan anda, diri anda yang lebih tinggi yang mencari pertumbuhan dan pengembangan. Dan identiti lama anda. Identiti lama ini berakar umbi dalam minda separuh anda. Ahli neuroscience mengesahkan bahawa sekitar 95% daripada tingkah laku harian kita dikendalikan oleh minda separuh sedar yang merupakan arsip pengalaman masa lalu, emosi dan kepercayaan yang telah diprogramkan. Identiti lama anda mahukan keselamatan. Ia mendapati keselesaan dalam kebiasaan, walaupun kebiasaan itu menyakitkan atau mengahadkan. Apabila anda memperkenalkan maklumat baru yang mencabar status quo, ia melihatnya sebagai satu ancaman. Rasa tidak selesa yang anda rasakan, keinginan untuk melarikan diri, itu adalah mekanisme pertahanan identiti lama anda yang cuba menarik anda kembali ke zon selesa. Dengan hanya menyedari konflik ini dan memilih untuk kekal hadir despite of it, anda sedang melakukan sesuatu yang sangat mendalam. Anda sedang memutuskan litar neurologi lama. Anda sedang memberitahu badan dan minda anda secara sedar bahawa anda tidak lagi memilih untuk beroperasi dari program masa lalu. Setiap saat anda mengatasi keinginan untuk berpaling, anda sedang melemahkan cengkaman identiti lama dan menguatkan laluan neural identity baru anda. Ini adalah kerja sebenar. Transformasi bukanlah tentang berasa baik sepanjang masa, tetapi tentang mempunyai keberanian untuk kekal hadir semasa proses penentukuran semula. Bagaimana kita boleh mempercepatkan anjakan ini? Jawapannya terletak pada satu prinsip yang mudah, tetapi sangat berkuasa, disahkan oleh fizik kuantum dan ajaran mistik purba. Kemana perhatian anda pergi, tenaga anda mengalir. Dan di mana tenaga anda mengalir, realiti terbentuk. Transformasi yang mendalam atau apa yang kita panggil lompatan kuantum tidak dicapai melalui tindakan luaran yang besar dan drastik. Ia dicapai melalui saat-saat berterusan perhatian yang terfokus dan selaras. Fikirkan tentang eksperimen dui celah yang terkenal dalam fizik kuantum. Apabila saintis tidak memerhatikan zarah, ia berkelakuan seperti gelombang kebarangkalian, wujud dalam semua kemungkinan pada masa yang sama. Tetapi saat mereka meletakkan alat pengukur untuk memerhatinya, gelombang itu runtuh menjadi satu zarah tunggal di satu lokasi tertentu. Kesedaran anda berfungsi dengan cara yang sama. Medan kuantum di sekeliling anda penuh dengan potensi yang tidak terhingga. Apabila perhatian anda terpecah-pecah, bimbang tentang masa lalu atau cemas tentang masa depan, tenaga anda tersebar dan anda terus mencipta semula realiti yang sama berulang kali. Tetapi apabila anda membawa semua perhatian anda ke saat ini, dengan niat yang jelas tentang siapa anda mahu jadi dan apa yang anda mahu alami, anda meruntuhkan gelombang kebarangkalian itu menjadi satu realiti baru. Langkah praktikal yang paling berkuasa yang boleh anda ambil sekarang adalah ini: rasakan ketidakselesaan yang mungkin timbul dari identiti lama anda. Jangan lari daripadanya. Sebaliknya, bernafas ke dalamnya. Bawa semua kesedaran anda kepada sensasi itu. Dengan memerhatikannya tanpa pertimbangan, anda mengambil kembali kuasa anda. Anda menunjukkan kepada sistem saraf anda bahawa anda selamat walaupun dalam keadaan tidak selesa. Dan anda adalah kesedaran yang memerhatikan program itu, bukan program itu sendiri. Ini adalah tindakan revolusioner. Dengan setiap nafas yang sedar, anda sedang membentuk semula realiti anda dari dalam ke luar. Mari kita mendalami lagi bagaimana proses ini berfungsi pada pelbagai peringkat kewujudan anda. Anda bukan sahaja satu minda yang berfikir, anda adalah satu sistem multidimensi yang kompleks. Tubuh fizikal anda adalah antena yang sangat sensitif, sentiasa menerima dan menghantar maklumat dari medan kuantum.
perasaan gelisah, rasa terdesak atau sensasi fizikal yang halus seperti kesemutan atau kehangatan yang anda mungkin alami sekarang bukanlah perkara rawak. Ia bukan sekadar tekanan. Ini adalah data. Ini adalah tindak balas biologi badan anda terhadap anjakan frekuensi. Di peringkat kuantum, ini adalah tentang resonance. Apabila frekuensi dalaman anda mula sepadan dengan frekuensi realiti baru yang anda inginkan, anda mula menarik pengalaman, orang dan peluang yang bergetar pada frekuensi yang sama. Ini adalah hukum getaran dalam tindakan. Di peringkat neuroscience, apabila anda secara konsisten menumpukan perhatian anda pada pemikiran dan perasaan yang selaras dengan diri masa depan anda secara literal mula membina dan mengukuhkan laluan saraf baru. Otak anda mula berfungsi secara berbeza. Anda mula melihat penyelesaian di mana anda pernah melihat masalah. Anda mula merasakan keyakinan di mana anda pernah merasakan keraguan. Ini adalah proses fizikal untuk memasang semula perkakasan otak anda. Dan yang paling menakjubkan adalah di peringkat epigenetik. Epigenetik adalah sains bagaimana persekitaran dan persepsi kita boleh mengubah cara jin kita diekspresikan. Apabila anda mengubah keadaan dalaman anda, iaitu pemikiran dan emosi anda menghantar isyarat kimia baru ke sel-sel anda. Isyarat ini boleh mengaktifkan jin yang berkaitan dengan kesihatan, kecergasan dan kelimpahan, serta menyaktifkan jin yang berkaitan dengan penyakit dan tekanan. Fikirkan tentang implikasinya. Anda tidak terikat dengan takdir genetik anda. Dengan mengubah kesedaran anda secara aktif mengambil bahagian dalam evolusi biologi anda sendiri. Oleh itu, apabila anda merasakan sesuatu dalam badan anda sekarang, raikannya. Itu adalah pengesahan bahawa transformasi sedang berlaku. Badan anda sedang mengejar visi jiwa anda. Anda sedang menjadi manusia baru, sel demi sel. Bagaimana anda tahu bahawa anda berada di landasan yang betul? Alam semesta sentiasa berkomunikasi dengan anda, memberikan maklum balas dan pengesahan. Salah satu cara yang paling biasa ini berlaku adalah melalui fenomena synchronicity. Kebetulan yang begitu bermakna sehingga ia tidak boleh diabaikan. Mungkin anda pernah mengalaminya, seperti melihat urutan nombor berulang seperti 11, 22, 22 atau 300 di mana-mana sahaja. Pada plat lesen kereta, pada jam digital, pada resit. Ini bukan imajinasi anda. Dalam komuniti rohani, nombor-nombor ini sering dilihat sebagai kod kebangkitan ataupun isyarat dari pemandu arah rohani atau alam semesta itu sendiri. Anggaplah ia sebagai satu anggukan kosmik, satu kedipan mata dari realiti yang lebih tinggi, yang memberitahu anda, ya, teruskan. Anda berada dalam aliran. Anda berada dalam penjajaran. Apabila anda mula melihat synchronicity ini dengan lebih kerap, ia adalah petunjuk langsung bahawa jurang antara frekuensi semasa anda dan frekuensi realiti yang anda inginkan semakin mengecil. Anda sedang memasuki tempoh manifestasi yang dipercepatkan. Jadi, apa yang perlu anda lakukan apabila anda melihat 11-11? Jangan hanya menganggapnya sebagai satu kebetulan yang menarik. Gunakannya sebagai satu gesaan sedar. Satu loceng peringatan. Apabila anda melihatnya, berhenti sejenak. Ambil nafas dalam-dalam. Dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya fikirkan sekarang? Adakah fikiran saya selaras dengan realiti yang saya ingin ciptakan? Jika ya, kuatkan perasaan itu. Rasakan kesyukuran. Jika tidak, gunakan saat itu untuk menukar gear secara sedar. Alihkan fokus anda kembali kepada visi anda, kepada perasaan yang anda ingin rasai. Dengan melakukan ini, anda menggunakan isyarat luaran ini untuk mengukuhkan penjajaran dalaman anda, mencipta satu gelung maklum, balas yang kuat, yang akan menarik lebih banyak keajaiban ke dalam hidup anda. Alam semesta sedang bercakap dengan anda.
Belajarlah untuk mendengar bahasanya. Semasa anda terus berada di jalan ini, anda akan menghadapi satu cabaran yang tidak dapat dielakkan, iaitu keraguan. Akan ada hari-hari di mana anda merasa tidak berhubung. Hari-hari di mana suara ego atau identiti lama anda menjerit lebih kuat daripada bisikan jiwa anda. Suara itu akan berkata, ini semua karut, tiada apa yang berubah. Kau hanya menipu diri sendiri. Adalah sangat penting untuk memahami bahawa ini adalah sebahagian daripada proses. Ia seperti sistem imun psikologi anda yang menyerang penceroboh asing, iaitu identiti baru anda. Apabila keraguan ini muncul, jangan melawannya. Melawan keraguan hanya memberinya lebih banyak tenaga. Sebaliknya, amalkan apa yang dipanggil oleh ajaran kuno sebagai saksi yang tidak menghakimi. Perhatikan pemikiran keraguan itu seolah-olah ia adalah awan yang berlalu di langit. Akui kehadirannya tanpa melekat padanya. Katakan pada diri sendiri, ini adalah program ketakutan lama yang sedang berjalan. Terima kasih kerana cuba melindungi saya, tetapi saya memilih jalan yang berbeza sekarang. Kunci untuk menstabilkan dan mengekalkan keadaan baru anda adalah konsistensi, bukan kesempurnaan. Ia bukan tentang tidak pernah mempunyai pemikiran negatif lagi. Ia adalah tentang berapa cepat anda dapat kembali ke pusat anda apabila anda menyimpang. Ia adalah tentang memilih semula penjajaran anda berulang kali, setiap hari, setiap jam. Fikirkan ia seperti melatih otot. Setiap kali anda memilih pemikiran yang berkuasa daripada pemikiran yang tidak berdaya, setiap kali anda memilih kepercayaan daripada ketakutan, anda sedang membina kekuatan rohani anda. Lama-kelamaan, keadaan penjajaran baru ini akan menjadi keadaan lalai anda. Ia tidak lagi memerlukan usaha yang sedar kerana ia telah menjadi sebahagian daripada diri anda. Jadi, bersabarlah dengan diri sendiri. Raikan kemenangan-kemenangan kecil. Dan ingatlah bahawa setiap saat anda memilih untuk kembali kepada kebenaran anda sedang mengukuhkan asas realiti baru anda. Jadi, kita telah mengembara dari memahami bahawa kehadiran anda di sini adalah satu pilihan yang disengajakan kepada menyedari anjakan frekuensi yang berlaku di dalam diri anda, menghadapi rintangan identiti lama dan belajar menggunakan kuasa perhatian dan isyarat segera untuk mengemudi perjalanan anda. Sekarang semuanya terpulang kepada satu perkara, iaitu kepercayaan. Percaya pada anjakan yang sudah pun berlaku di dalam diri anda. Percaya pada perasaan halus, bisikan intuisi dan tarikan jiwa anda. Ini adalah sistem panduan dalaman anda yang membawa anda pulang ke diri anda yang sebenar. Dalam beberapa hari dan minggu akan datang, perhatikan peluang-peluang yang mungkin muncul dalam bentuk cabaran. Alam semesta sering menguji kita untuk melihat sama ada kita benar-benar komited dengan pertumbuhan kita. Apabila satu peluang untuk bertindak selaras dengan diri baru anda muncul, jangan teragak-agak. Jangan tunggu jaminan atau pelan yang sempurna. Ambil langkah kecil yang diilhamkan itu. Tindakan selaras walaupun kecil menghantar riak yang kuat ke dalam medan kuantum, mengisytiharkan kesediaan anda untuk menerima realiti baru anda. Gunakan isyarat seperti sebab 11 bukan sahaja sebagai pengesahan, tetapi sebagai arahan untuk bertindak. Saat anda melihatnya, tanya, apakah satu perkara kecil yang boleh saya lakukan sekarang untuk lebih selaras dengan impian saya? Dan kemudian lakukannya. Untuk mengukuhkan niat ini dan memateraikannya dalam realiti fizikal, saya menjemput anda untuk membuat satu pengisytiharan awam. Pergi ke bahagian komen sekarang dan tulis ayat ini, saya memilih kebangkitan saya. Dengan menaip kata-kata ini, anda bukan sahaja memberitahu saya atau orang lain, anda sedang membuat satu pengisytiharan yang kuat kepada diri anda dan kepada alam semesta.
Anda sedang melabuhkan tenaga anjakan ini ke dalam dunia material. Ingat, anda adalah pencipta yang berkuasa. Perjalanan ini bukan tentang menjadi seseorang yang baru, tetapi tentang mengingati siapa diri anda selama ini. Percayalah pada prosesnya. Percayalah pada diri anda. Kebangkitan anda bukan lagi satu kemungkinan masa depan, ia sedang berlaku sekarang.